Mungkin jadi berminat tengok kau makan. Sekejap makan dulu baru kita main makeup. Jadi jam berapa mau gerak ni? Lepas je aku bersiap kan bukan dah lama. Bibi pergi mana? Dia beli butter. Habis. Ya. Sebab budak office mau makan kek batik. Tak baik kuning kan? Cik. Janganlah. Tu bagi komen. Sebab saya tak nampak. Bang Hari macam Yesus. Aku nak gunting rambut dah ni. Jam berapa saya gunting rambut? Tak tahu ni. Menyamar pagi pergi. Jam berapa dia tutup kedai gunting rambut? Daripada kafe terus ke sana lah. Pergi yang di KL tu kah? Pak Darren. Bukan. Di sekolah. Oh. Jam 5 pula. Dia tutup jam 5 tu. Kau tanya. Dia bilang, kau mesti. Jam tu tak apalah kita orang cari kafe area KL. Kan? Oh. Nice idea. Betul tak? Jadi tayang drop aku kah? Yalah. Mau potong kah tidak? Datang sudah lalat CCTV. Ayo. Korang cuba bagi pandangan. Perlu tak Ariel potong rambut ke tak perlu? Perlu ke tak perlu? Potong. Perlu. Sebab kalau aku panjangkan, orang cakap. Acik dia hina je dia. Ya. Dia cakap monyet lah. Apa lagi, Bib? King Kong. Lion. Kan? Ada yang hina-hina aku tu. Macam monyet juga dia. Dia cakap orang monyet. Tak mau dia cakap monyet seorang-seorang. Dia bilang yang cakap dia monyet tu pun macam monyet. Barulah adil kan? Ting 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 ting. Yang orang suruh kau buang janggut yang? Ting. Janggut. Lain sempus. Kalau dia buang misal dengan janggut kan macam budak-budak. Tak macam umur 37. Terus orang ingat Abang Haila. Melampau pula tu kalau abang. Tak lama diorang tu lagi 3-4 tahun macam tinggi-tinggi kita sekarang. Mbak Atar sekarang dah tinggi sikit daripada bawah. Kan? Mana Macam ni lah guys. Mana vitaminnya? Macam kena makan vitamin. Ada di bawah tu ada multivitamin. Macam ni lah guys. Lauk di rumah sudah habis. Jadi masak apa yang ada je. Jadi apa yang ada, sardin dengan telur. Tapi Ariel cakap tak boleh sebut telur. Tak tahulah kenapa. Kenapa tu tak boleh sebut telur? Saya pun hairan. Kenapa lah kau di penjuru ni? Bik, dah boleh angkat ya. Tiba-tiba 3,000. Kenapa nggak boleh sebut telur? Ya nggak tahu sih, orang Malaysia sensitif banget tuh perkataan telur itu.
boleh didakwa atas Seksyen 354. Nggak bisa loh. Kerana- Kalau kamu datang Malaysia, jangan bilang telur ya. Ya, kena sebut egg. Sebut egg ya. Egg tu Lepas tu kalau cakap masam kan egg sour. Betul ke tu? ibu pula kau ni. Sour tu apa? Masam. Okay. Egg sour. Kenapa tak sweet sour? Sweet and Kalau sour yang- lah. Kalau yang warna oren-oren tu apa dipanggil? Yang kita makan tu? Oren-oren yang mana? Biasa bah yang kalau sotong tu. Salted egg. Oh tu satu egg. Tu lain pula Itu masin. Hah? Restrict sudah? Kan sudah aku bilang? Kau janganlah cakap pasal telur tu. Nah, di itu sudah di warning sudah. Kau tengok TikTok warning kami kerana cakap pasal egg. Kau rasa kenapanya? Kakak janganlah tetap bawa sunscreen. Kau rasa kenapa kak itu ya? Kalau bawa nak tanya betul ke ada bagi derma untuk semua bank? Tiada sayang. Mengarut tu. Buat apa kau mau bagi derma dekat ramai Kau bayang orang? kau Lepas tu macam minta. kau fikir logik jugalah bah. Macam kita kan tidak kenal apa-apa. Tidak kenal kan. Memanglah kau kenal aku, tapi aku kan tidak kenal korang. Tapi Kalau tiba-tiba bagi duit. tiba bagi 30,000. Lepas tu pula Kak Wawa minta lagi korang 500 sebagai deposit. Logik tak logik tu? Tapi sudah ada yang terkena kan? Ada bah, kesian juga. Lepas tu orang tu kan dia edit IC mu lagi. Ya, kau tahu IC ku? Dia letak. Mana Babik? Babik? Bibi aku pun dapat tahu notification tu. Bik tak? Ya kan? Mana batu yang orang tu bagi aku punya? Sudah dihapus dia. Oh, sudah dihapusnya. Maksudnya semalam itu ada foto profil lah. Ini berarti ada. Bukan yang gambar IC ku dia bagi tu. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Oh kau dah Tapi aku sempat tengok. Sempat pun. IC ku tu dia letak gambar aku photoshoot. Okay, gambar photoshoot. Lepas tu dia letak tahun lahir aku 87 guys. Aku lagi tua daripada si Ariel guys. Tahun 87. Lepas tu dia letak nama aku apa tu Macam Nur Wawa Zainal. ada Nur. Nur Wawa Zainal. Apa? Konon-konon dia nak membuktikan. Kau tengok dia orang banyak masa nak mengedit. Tapi rasanya Gigi dia orang nak mengedit tapi bagai. rasanya benda tu berjaya lah sebab tu dia orang berani scam. Ya. Kesian mak bapak kita kan yang tertipu. Sebab selalunya orang-orang tua je yang tertipu tu. Betul tak awak? Kalau kita orang tua ni, orang muda-muda ni jarang lah kan. Cuma orang tua lah selalu yang warga-warga emas. Saya dah rasa kek batik anda sedap. Nyam 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 nyam. Kenapa stopkan sunscreen dia? Kita tengok dulu guys. Kita tengok dulu Orang kalau muda pun ada tu yang kena. Ya kah? Astaghfirullahalazim. Kenapa begitu tu si scammer ni? Kelah kau sunscreen sayang. Tu sunscreen sana. Promote sekali. Ini bukan. Yalah tu bagi tahu. Janganlah bus stop, awas sunscreen. InsyaAllah darling, insyaAllah. Kita tengok dulu. Kalau ramai yang nak, kita continue. Baru terbeli yang fake hari tu breakout muka. Iya guys, bahayalah yang fake ni. Janganlah stop sunscreen. Best gila. Yang aku mimpi arwah mamakmu, tapi dia muda.
Lepas tu dia nak apa? Dia kata dia tak marah aku. Kenapa tu? Pula. Lepas tu dia cakap aku cakap aku tak pernah jumpa dia kan. Lepas tu dia cakap dia tak marah aku. Macam-macam lah mimpi aku semalam. Jadi kau marah dia lah? Tidak. Tapi dalam mimpiku dia sangat cantik. Sangat cantik. Mungkin dia berada di satu tempat yang indah. Dia cantik dan dia muda. Lepas tu Macam Suzy ke? Macam muka Suzy? reason stop Wawa sunscreen kenapa? Sebab kan hari tu ada orang fakey kan. Saya nak tukar seluar ke? Tu? Di kereta lah aku tukar. Sekejap. Kita main makeup lah. Tempel lah tak? Kucingmu mau gerak semua kita. Ada ke aku makan tadi? Tak tahu. Salam dari Singapore. Waalaikumsalam. Satu biji je. Korang nanti kita buat live. Kita nak jual cushion ni buy one free one tau. Tapi bukan sekarang lah sebab I nak kena pergi office sekejap. Tengok. Wawa makeup sekejap je tau. Wawa makeup sekejap je. And yang paling best cushion Wawa ni dia tak keki awak. Dia tak keki. Awak tengoklah Wawa makeup 5 minit je. Okay, 5 minit je. Kita makeup 5 minit saja dengan produk Wawa. Panasnya darling. Kenapa nak stop Wawa sunscreen? Sebab hari tu kan banyak yang fakey. That's why lah sayang. Tapi kalau macam ramai pula orang cakap jangan stop Wawa sunscreen kan. Macam ramai pula yang cakap. Suruh Ari cakap sabar sayang. Ada orang suruh kau cakap sabar. Sabar. Sudah. Macam tu je guys, dia cakap sabar. Jangan stop, dia kata. Mau orang sabar ke? Ya sayang. Korang next week kita nak launch kita punya apa ni? Handbags tau. Alah, handbag ke atas lah. Korang kena standby Kita nak launch handbag Wawa. Cantik awak. Sangat cantik. Siapa nak tengok? Lepas tu kita punya brush. Brush terbaru color pink edition awak. Cantik kan? Kita dah improve dia punya foundation punya brush. Okay. Lepas tu kita dah improve dia punya powder punya brush. Dia lagi, orang kata lagi tebal lah. Dan dia paling best, dia tak menyucuk ya. Brush Wawa ni dia lembut gila. Ni kalau ni I ikut quality yang dekat Sephora tu. Awak tahu kalau satu ni 100 lebih tau. Ni yang high quality tu. Kalau you pakai macam ni, you boleh tertidur sebab dia lembut. Best. Okay. Ni pun tak lama dah. Awak kena awak kena belilah masa Wawa live nanti. Sebab kita buat tak banyak stoknya. Okay. Sebab Wawa punya barang ni kebanyakannya dia orang kata beginner friendly tau. Kita yang tak reti nak pakai makeup sangat, tapi dengan adanya brush Wawa ni, korang akan reti tau pakai. Okay. Korang akan jadi auto reti pakai.
makeup. Sebab kita punya brush ni memang sangat convenient lah orang kata. Sis, janganlah stop. Bawah sunscreen sudah sebati. Itulah sis, ramai pula orang yang request jangan stop ni. Macam mana ni? Adakah patut diteruskan sis? Sis rasa haruskah diteruskan? Saya baca komen-komen. Tak nampak. Saya jenguk lah. Ada cushion ke kak? Nanti sekejap lagi sayang. Sebab ni kita tengah nak bercepat-cepat pergi mana ni? Pergi office kan. Sekejap lagi kita jual lah. Teruskanlah. Alhamdulillah. Tengok ramailah supporter wawasan sunscreen ni sebenarnya. I tak tahu. Sebab I fikir pengguna wawasan sunscreen ni tak ramai. Rupanya ramai pula. Lepas tu kitanya pula hari tu dah decide untuk stop. Lepas tu bila ramai-ramai kata nak, kita kenalah place order tube dia tu. So tube dia tu pula makan masa kan. So yang sunscreen 2 pack tu awak kena borong lah. Sebab kalau kita continue pun dia akan ambil masa yang lama awak untuk siap. Okay. So apa pun awak kena borong kita punya 2 sunscreen tu. Sebab 2 sunscreen tu jimat tau. Jimat RM21 kalau awak beli. Jimat RM21 awak. Tolonglah teruskan. Nampak ramai kan yang kata nak teruskan. InsyaAllah. Kita akan decide hari ni juga ni. Sebab tu awak akan pergi ke office ni. Kita nak decide sama ada nak teruskan ke tak. Kita akan bincang dengan team office ramai-ramai kan. Kita akan minta lah data feedback daripada customer. Ramai yang kata teruskan ke tak. Kalau ramai then kita teruskan. Okay. Tapi you all wajib juga borong tau kita punya wawasan sunscreen. Sebab akan ambil masa yang agak lama ya untuk restock. Tak tahulah bila. Okay darling. Brush tu jual ke? Jual tapi bukan sekarang. Okay. InsyaAllah next week kita jual brush kita ni. Cantik kan? Pink Barbie. Kita ada satu edition yang Pink Barbie tau. So siapa-siapa penggemar boleh borong kita punya edition yang pink ni. Maksudnya kebanyakan pink. Murah je. Produk Wawa mana ada yang mahal awak? Produk Wawa mana ada yang mahal? Kualiti tip top. Tapi harga murah. Sebab kita nak bagi korang semua jimat duit. Okay? Jangan bazir-bazir beli yang ratus-ratus. Okay? Assalamualaikum Wawa. Tips berjaya dalam bidang bisnes. I will say kalau you all nak berjaya dalam bidang bisnes awak kan, awak kena cari pasangan yang support awak. Support awak in everything. Okay, in everything what you do kan, dia support je. Dan juga pasangan yang tak memeningkan kepala. Kalau awak dapat pasangan yang memeningkan kepala, awak nak berjaya tu susah. Okay, sebab dia akan ganggu kita punya emosi. Bila emosi kita terganggu, kita punya apa yang kita buat pun dia tak lancar, dia tak smooth. So kalau you tengok orang yang pasangan berjaya, kalau you tengok orang yang berjaya pun, you cuba check pasangan dia. Mesti pasangan dia tu seorang yang supportive. Macam Ariel lah. Gitu. Sayang, cepatlah interframe. Setuju tak darling? Apa kau merepek? Betul kak, kan?
You bayangkan you nak start business. You bayangkan you nak start business, tapi you dapat pasangan yang suka cari pasal, asyik-asyik meningkan kepala, menyakitkan hati. Macam mana you nak kerja? Kan? Tak boleh. So pasangan kita ni sebenarnya memainkan peranan yang teramat penting untuk kejayaan kita. Macam mana bina rasa hormat pada pasangan? Macam mana nak bina hormat pada pasangan tu? Kita berbalik kepada agama lah sayang. Kalau kita faham kan, kita dosa kalau tak hormat suami. Kalau kita ingat benda tu kan, awak akan jadi orang kata auto hormat lah. Kalau you rasa macam susah sangat nak respect you punya husband tu, you ingat agama je. Sebab agama melarang kita untuk derhaka pada suami, untuk cakap tak baik, untuk cakap kasar kat suami kan. So you ingat itu je. Anak sulung Wawa umur berapa? Umur 12 tahun. This year bulan 8 ni 12 tahun dah. Okay, tengok tak sama kan? Tapi kita pakai Wawa Sunspray. Wawa Sunspray ni tengah promo tau. Kejap lagi nanti Wawa jual. Harga asal dia RM37. Tapi sekarang kita buat promo. Lagi berapa hari je lagi ni? Lagi berapa hari je lagi habis kita punya promo ni. Sekarang kita tengah buat promo RM19 je. Best, suka. CEO TikTok mana? CEO ke dia? Dah lama dah retire. Nampak? Barulah sekata kan. Wawa Sunspray. Ini ada SPF 50 juga tau sayang. Dia ada SPF 50 juga. So dia boleh protect kita punya skin daripada UVA dan juga UVB. Sebab ramai yang tak sedar kepentingan pakai sunscreen dekat badan ni, especially dekat tangan kan, dekat sini kan. Dia terdedah dengan cahaya matahari. Kalau macam dekat tempat lain tak apa, tapi yang kat bawah ni kat area pergelangan tangan ni, ke bawah dan ke bawah. So you all kena pakai sunspray. Tapi anak Wawa nampak dewasa. Anak Wawa yang atas tu 12 tahun. Yang nombor 2 tu Haila 10 tahun. Tapi tinggi. I tak tahu diorang ikut baka siapa. Diorang tinggi. Sebab mak bapak pendek. Kan? Tapi anak-anak tinggi. Itulah budak zaman sekarang. Memang tinggi-tinggi kan? Okay, dah nak siap dah sayang. Jom yang, boleh start engine. Kau slot ke? Bukanlah. Ariel tinggi berapa? 172 tak silap. 173. So macam dia kategori sederhana lah kan. Kalau untuk lelaki average je. Dia tak tinggi dan dia tak rendah sangat. Tapi anak Wawa besar. Macam Haila tu kan umur 10 tahun. Tapi dia punya pergelangan tangan tu kan sama dah saiz dengan Wawa. Jam Wawa pun dia dah boleh pakai dah. Even sempit sikit. Lepas tu dia punya kasut semua lagi besar daripada Wawa. So tak tahu dia orang dapat baka dari mana. Kenapa tak jual Wawa sunscreen? Kita jual awak, kita jual. Sekarang pun masih jual. Awak better borong cepat-cepat tau Wawa sunscreen tu. Sebab tengah promo tu awak, tengah promo. Jangan beli dekat platform
Boleh beli dekat mana-mana platform, tapi maksud Wawa jangan beli yang harga tak masuk akal. Nanti dapat yang fakey lagi. Wawa pergi boleh tak pakai produk Wawa? Boleh sayang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cantim dah kan? Kejap je makeup cantim sudah. Okay korang, brush ni korang standby tau. Sebab kita tak banyak stok. Ini dia pink edition, cantik awak. Dan kita ada bagi awak special FG yang betul-betul kita custom made untuk edition pink ni lah. Shop maskara Wawa tu memang elok. Yang ori dah panjang lentik, tapi bila pakai lagi padu. Kasih sayang. Mana saya punya jam tadi? Kat bagku kan? Ambilkan jap bag saya tu. Ambilkan bag saya. Wow, handsome-nya Arjun Rampal. Sudah saya pakai sunscreen dah? Sudah. Macam Arjun Rampal sudah sejak April. Wawa nak pergi office. Mana beg kuning? Kejap lagi. Cik Wawa berkongsi satu akaun dengan suami. Ya. Sebab kalau akaun Wawa tu dia macam tak naik viewnya, tak tahu kenapa. Macam tak sihat dia punya algoritma tu. Tapi Wawa posting kat sana. Kat Wawa Zainal 92. Mesti live hari-hari baru naik. Ya, itulah tu awak. Tapi kitanya ni tak rajin nak live. Kitanya tak rajin nak live hari-hari. Baru nak berjinak-jinak ni. Baru nak berjinak-jinak live. Loose powder ada dua coat sayang, light dan juga natural. Body care, spill please, putihnya. Awak kita pakai Wawa sunspray lah tadi awak. Kita pakai Wawa sunspray tadi. Okay, kita dah ready nak pergi office. Tak ada sunscreen dah ke? InsyaAllah kalau ramai sambutan yang memberangsangkan, InsyaAllah kita akan continue. Tapi ramai yang cakap tak payah stop. So macam Wawa masih dilema lah. Okay, tapi korang wajib tau dapatkan kita punya bye-bye sunscreen ni. Ada dua kat dalam dia. Okay, ada dua dekat dalam dia awak. Lepas tu harga dia 49 je. So awak jimat RM21 awak kalau beli kita punya Wawa sunscreen. Bek, tolong saya jap. Tolong saya masukkan tu. Dalam kereta.
Di office 18. Oh, sama ini. Banyak pula orang office. Itulah Kak Deni barusan call. Semuanya mengidam kek batik. Janganlah stop. InsyaAllah sayang. Ni Wawa nak pergi office ni. Kita nak bincang dengan team. Sama ada kita nak stop ke nak continue Wawa sunscreen tu. Janganlah stop SS. InsyaAllah. Oh, dah habis kot awak? Ke kena... Enggak. Tidak. Ke kena beli dekat masa live? Handbagnya ambil. Handbagnya. Di atas tu. Yang baru tu. Di bilik tuan. Bukan? Yang kami syuting sama si Denny di tengah ni. Semua. Ya. Masuk. Kotak-kotaknya. Kotaknya tak payah. Sekejap, tunggu handbag. Allah Rabbi. Ina sanggul Wawa syok. Mau order semua warna. Pasus. Nanti kita nak jual Ina. Ya Allah. Nanti kita nak jual Ina baru tau. Awak make sure beli ya. Ya, I memang jarang pakai tudung. I memang jarang sekali pakai peniti. I memang tak reti awak. So, I memang kebanyakannya memang most of the time memang awak tak pakai peniti dan tak pakai kerongsang. Macam majlis berpisah kan? Apa tu? Kunci rumahnya ada sudah sayang. Cuba sayang pakai spek mata. Cuba pakai spek mata. Wish, Arjun rampal doh. Arjun rampal doh. Okay, let's go.